Masih ingat tak tragedi rumah terbakar keluarga Ain? Hari ni kita ada surprise istimewa untuk beliau. Nak tahu? Jom tengok video ni sampai habis. Sekarang pukul 4 pagi, so kita tengah load barang. Kita ada bawa barang semacam beras, barang bayi, and then kita juga ada barang keperluan lah, seperti makanan apa semua tu. So lepas kita pack, kita akan terus ke Greek. Setelah selesai loading barang, kita terus mulakan perjalanan. Dari KL ke Greek mengambil masa dalam 5 jam dan ini adalah pengalaman Christy yang pertama ke sana. Good morning everyone, this is Captain Zeng speaking. Welcome aboard flight CN909 to Greek. Aidilfitri tahun ini memberi makna yang berbeza bagi keluarga Ain. Rumah yang menyimpan pelbagai memori hangus sekelip mata. Yang menjentik hati Christy, beg Christy Ng masih dalam keadaan utuh dan tersimpan rapi duit raya yang bernilai RM30. Christy Ng kuat. Sebelum ni kita pernah bertanyakan khabar melalui video call. Kejap lagi kita akan bersua dengan keluarga beliau. Okey, kita almost dah nak sampai Greek. Okey. Kita dah dalam kereta hampir 5 jam. Ekspedisi kita ke Greek Perak. Kita nak jumpa Ain dan keluarga Ain. Sebaik tiba, kita disambut mesra oleh keluarga Ain. Tak sangka ramai ahli keluarga menanti kehadiran kami. Rasa seperti sudah lama kenal apabila menerima layanan ramah di sini. Keluarga Ain sanggup bersusah payah menyediakan makanan untuk kita. Semua ini dimasak oleh ibu dan ayah Ain sendiri. Sambil makan, kita bertanya apa keadaan semasa dan perancangan akan datang. Buat masa sekarang, keluarga Ain berteduh di rumah saudara terdekat sementara menunggu rumah baru yang sedang dibina siap. Ain juga sempat menunjukkan beg Christy Ng yang terselamat dari kejadian itu. Christy dibawa ke lokasi kebakaran yang kini hanya tinggal kenangan. Sisa rumah lama telah dialihkan untuk projek rumah baru dimulakan. Christy rasa sayu apabila mendengar sendiri pengalaman Ain dan bapanya tentang kejadian tersebut. Ain father said when the thing happened, he stay at the ground floor. Oh, He don't even realize what's happening. because the smoke going up. Yes. And until the second floor drop, only then you realize. Wah, sangat bahaya. Kita orang semua dah keluar. Nanti nak masuk balik dah tak boleh sebab kayu dah jatuh. Bila saya masuk je, dah runtuh dah. Lita pintas lah. Litar pintas. Dari atas. Kira nasib baik tak ada angin lah. Kalau ada angin maybe cepatlah rumah belakang tu. Oh, belakang tu sikit. Dah kena sikit dah. Dia orang datang pergi tembak air. Tembak air. Hari ini kita akan bawakan sedikit bantuan. Ini kerana ruangan simpanan agak terhad. Jadi kita bawa yang mana penting dulu, seperti beras, minyak masak, biskut, makanan dalam tin dan tidak lupa juga barangan keperluan bayi. Kita juga membekalkan peralatan dapur dan memasak yang baru. Ini merupakan bantuan fasa pertama sementara menunggu rumah baru siap. Bila dah siap, kita akan datang lagi. Christy juga ada surprise untuk Ain. Pemberian hari ini mungkin tidak mampu mengembalikan apa yang hilang. Tetapi, Christy gembira mampu mengukir Ain satu senyuman. Percayalah Ain, satu rezeki hilang, lebih luas rezeki yang akan datang. Christy juga berpeluang meluangkan masa di Kampung Jong. Pakcik Saharim turut berkongsi pelbagai cerita dan sejarah kampung ini. Pakcik macam tour guide. Ya, wajib. Ya, dia lahir. Kalau datang Greek kena cari Dulu Pakcik memang Greek buat tau. tour guide pun. Oh. Tour guide yang paling hebat di Greek tau. Kalau datang Greek kena cari Pakcik Greek. Jalan Haji Abdul Manaf, arwah bekas ketua kampung dulu lah. Tahun 80-an. Atuk kepada Yes, Ain, Ain. ayah kepada saya. Yes. Oh, So ini nak masuk jalan Mana rumah dia. Jalan yang masuk dia ambil sempena nama ketua-ketua kampung lah. Jadi macam benar. tradisi dekat kampung ni, kita turun. Sekarang ni abang saya ketua kampung. Nama dia dah ada belum? Jalan dia Belum lagi. Dia dah meninggal baru. Sebelum ni kan nampak. sampai di sini dulu perjalanan kami hari ini. Berharap apa yang Christy bawakan sedikit sebanyak mampu mengurangkan beban keluarga Ain. Walaupun sedang melalui ujian yang besar, mereka tetap menyambut kami dengan penuh keikhlasan dan senyuman yang tidak lekang. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Semoga segala urusan dipermudahkan dan keluarga Ain terus kuat menghadapi hari-hari mendatang. Jumpa nanti, Ain. Rapat-rapat ke semua pegawai satu-satu hura-huri. Woi, Budi! Dah habis cakap-cakap.
lebih makan gula ke pagi ni? Dekat rumput je kencing lagi cepat. Tu orangnya. Macam ni kita kena nak kencing punya. Najib, asyik nak kencing, tapi asyik cakap tak henti-henti, ha? Asyik berak, asyik cakap dan berak. Sangat puas hati. Kena sedap sangat. Saya nak tahu satu je, siapa yang masak? Wah, sedap. Wah. Jaga line. Pakcik tak apa. Pakcik. Wah, hebat lah panjat pokok. Kita healing di Greek. Kita lepaskan segalanya. Segala tekanan mental, tekanan jiwa, kita lepaskan di Greek. Lepas ke skala. 1, 2, 3. Bos, musim bos. Kontak air. Bos, asal dia panggil bos. Pakcik tu bos saya.